cakap je. Dia nak tanya pasal apa? So, biasanya korang beli ke korang buat sendiri? It depends on family lah. Sebab kalau ada kain, buat lah. Tapi kalau contohlah kain tu macam kita beli mahal lah, dia rasa macam nak buat baju raya tahun ni, kita buat lah baju tu untuk raya tahun ni. Mostly orang yang buat baju raya yang macam buat jahit kempal jahit ni, dia akan sedondol. Mak dia sama, betul. anak dia sama. Betul. Ni akan ada macam yang kecil punya. Dia Dia macam discussion lah. Perfect sebenarnya. Yang tepas ni lagi mahal daripada yang siap. Betul. Ya. Betul. Sebab dia kena customize kan. Ya, sebab kain pun satu meter dah berapa. Semua tu kain lagi semua. Jahit. Best lah kau pergi setelah kau pergi beraya, kau seorang je baju tu. Yeah, dia tak awam lah orang kata. Family aku macam tu. Macam ni awam ni. Ni sebab dia ikut trend kan. Tapi itulah dia dah awam. Bila last korang upah tukang jahit? Sebab awal tadi dia cakap dia memang Saya tak tahu tapi waktu kecil lah. tapi semenjak Taylor sendiri yang daripada kecil tu sampai umur 19 tahun, dia dah pindah Kelantan. So dia start 20, sekarang dah 2025, dalam 3 tahun macam tu dah beli kat luar. Tapi beli pun sama juga, tetap sama. Set tu tetap sama, kecuali Maimah lah. Maimah dia memang tempah sendiri untuk dia punya, sebab dia biasanya dia tak suka beli yang dah siap. Macam kita orang beli dah siap tapi dia tetap ada masalah, tahu tak? Kena alter, aku tak faham. Jadi dia macam stres. Kita orang macam stres sebab kalau tailor senang, design semua kita orang sendiri, tapi baju kain sama. Our family semua macam tu. Tapi kita orang punya family, ada family orang, nenek dia dah tetapkan. Betul tak? Raya tahun ni warna hijau. So semua si beli kena warna hijau. Tapi memang ada tau. Tapi macam family I tak ada lah macam tu. Yes. Ikutlah kami je. Ya betul. Kalau orang nanti macam kawan aku macam tu. Dia cakap kadang-kadang dia tak suka nenek dia. Jangan rasa dia. Jangan nendrak macam. Jadi pasal aku cakap lah, kalau macam family aku okey, kalau family yang ni biru, yang tu purple. Tapi kita orang setiap tahun memang tak pernah sama. Padahal baju raya tu tak pernah berbincang. Macam tu. So best lah sebenarnya. Itu depends on family. Tapi kalau beli, dia kan ada harga kan. Biasa mostly kalau harga memang tak bagi lebih daripada 300. Sebab mostly our family memang jenis pakai baju raya tu hanya sekali untuk raya saja. Dan memang I jenis tak pakai. Selebihnya simpan dekat almari. Kita orang memang ada satu bilik kan semua untuk baju je. Macam Valentine pula, tu macam waktu kecil kan, kita pakai handbag tau. Tapi waktu kecil dia tak boleh nak marah sebab kita kecil, dia macam nak kita menikmati dulu kan. Tapi bila besar ni, bila kita nak pergi baju raya, dia akan cakap kat kita macam cari baju yang boleh pakai lagi, faham tak? Bukan Betul. Raya tu je. Macam tu. Tapi susah lah. I rasa 2 tahun lepas, I rasa macam kenapa baju ni kopok-kopok semuanya kan aku nak pakai. Tapi bila kita dah besar pun, tak tahu lah macam I preference I suka yang macam, tak suka yang macam Glam sangat. Dia memang suka yang macam macam boleh pakai pergi mana-mana juga. Baju raya aku dia macam boleh pakai macam ni. Ni baju raya ni tapi boleh pakai everyday. Tapi kalau baju raya yang macam dalam yang ada pepper semua tu memang pakai kenduri lah, tapi jarang lah sebab panas. Tapi kau macam sorry, kita nak tanya nak tanya. Tak, tanya apa lagi? Aku rasa banyak kot. Guys punya baju custom tu buat sendiri sebab Biasanya dia orang dah cakap custom buat sendiri macam Aku beli. Dia beli kat kedai lah. Mahal tak? Mahal kan? Apa sebab tak tahu range dia berapa biasanya. Kalau nak cantik, cantiknya mesti 100. Tapi korang punya lagi mahal lah. Okey daripada kita orang punya. Dia macam harga dia tak bisa dengan design. Yes. Ada beratus. Rapid. Memang tak ratus Dia kebaya plain je. tapi sebab dia juga brand kan. Ya, sebab biasanya kalau okey macam ni kan, macam ni 30. Tapi kalau dia tak nama Dia mahal. Betul. Kualiti pun Kadang-kadang banyak je isu kan pasal kualiti baju tapi betul tak payah lah cerita kat sini kan. tak kena bag. Cuma macam dari segi korang kan, kalau raya Cina kan mesti banyak warna merah kan. So kalau memang tak kena ada kan pakai warna lain kan. Tapi bukan ada warna gold juga. Itu nak tahu lah. Sebenarnya
dia tak boleh putih plain lah. Tak boleh. Macam kita orang memang tak kisah kalau apa-apa pun dia tak ada beri makna apa-apa lah. Tapi biasanya diorang akan macam mana? Tahun ni warna apa? Dia ada setiap tahun kita akan ada tahap tapi setiap tahun kita ada warna yang target memang akan jadi warna awam. Tahun lepas brick orange. Tahun ni rich brown tak pun burgundy. Setelah so nanti diorang akan cakap lah okay warna awam lah. Setelah nanti tengok je lah TikTok. Nanti you tengok ini warna ni, warna ni macam tu. Biasa bergaduh benda macam tu lah biasanya. Betul. Nanti tahun lepas warna apa? Kalau Balkis tahun lepas warna coklat. Sama. Tidak. Sama. Tidak. Baru Nanti nak lihat. Tapi nak ke arah coklat lah sikit. Arah coklat lah sikit. Tolong spread hate ke dia? Saya warna apa? Baby blue. Navy. Semalam tu saya 2 tahun lepas je. Tahun lepas baru. tahun ni kau ada planning kan? Dah beli dah. Tak Dia beli rahsia. Saya akan beli nak dekat-dekat raya. Aku pun macam tu. Sebab Aku aku tertarik lah dengan korang macam ni. Dekat-dekat nak raya pun korang beli. Aku tak beli. Kalau family aku baru aku lepas raya tu kan mak aku dah bising lah. Okay tahun depan nak baju apa? Oh my god. Terlalu awal. Ya, mak aku 2 bulan Betul. lepas tu mak aku dah beli dah untuk dia. Abang aku pun dah Berapa beli. tahun yang semeter lah. Yes. Dari awal sebab berapa badan. Kita sekarang pun tak ada dari colour nak pakai apa tahun ni. Aku ada colour. Tahun ni ada colour tapi tengok design macam X sikit. So nak Wah, macam betul lain. Tak, aku nak bertanya dengan korang. Korang kan dekat-dekat dengan raya kan. Macam mana korang dapatkan saiz korang? Dan Ada colour je. yang korang minat tu. Sebab saya siapa. Korang tak stres ke? Tak. Tengoklah macam pergi beli kat kedai kan. So memang macam kita orang kan, setiap tahun kita orang akan ada sehari ataupun 2 hari memang kita orang allocate kan untuk shopping baju tu. And memang biasanya memang nak dekat-dekat raya lah, nak di Lampung. So tak ramai Biasa pergi pergi kat jalan PKL lah, jalan Tau pergi dulu lah. Aku biasa GGM. GM Club. Oh, GM hari tu kan, aku first time pergi GM, hari saja kan. Aku tengoklah baju raya aku waktu 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas yang trend batik semua tu kan. Aku belilah dekat TikTok kan, kedai batik eksklusif tu. 300 lebih. Pergi GM Club. Design sama. 100 lebih. Design sama. Design sama. Bijak berbelanja. Design sama. Bijak berbelanja. Aku pasang, oh my god. Teruk jugalah. Korang akan pakai baju kurung sampai raya ke berapa? Ataupun hanya raya pertama saja? Aku raya kedua ataupun yang sampai ketiga. Tapi dulu kan, waktu first day pakai baju kurung. Yang second tu macam dia pakai jeans, faham tak? Dulu Sebab masih masih kecil. Tapi sekarang pakai lah. Kalau aku memang sekali tempoh raya memang aku pakai baju raya. Sebab Selama sebulan lah. Kalau nak Ada yang kau pakai aku raya. sama aku sama dengan Sebab macam cakap lah, aku akan mismatch apa ni supaya dapat lain. sama-sama jalan sama dengan dia. Kalau macam aku lain sikit, dulu kan ada tailor. So memang ada baju untuk seminggu untuk raya. Tapi tapi sama lah untuk apa satu family punya memang sama ada tailor. Lepas tak ada tailor ni macam daripada tu kita orang kurang 3, kadang-kadang 1. Tapi semenjak nenek dah meninggal kan, jadi raya kedua memang pergi bercuti setiap tahun sampai raya ke-6. Bercuti tu maksudnya orang lain kan pergi beraya, kita orang pergi holiday. Tak pergi. Dia selalu buat jam tu. Tak, orang lain pergi ke sini, aku naik. So aku tak jam. So sebab my mum jenis tak suka jam. Aku suka jam tapi my mum tak suka jam. Tak, maksudnya bukanlah suka sebab apa aku suka jam. Sebab aku tak pernah merasa aku kan tak drive. Aku kan balik kampung tak tahu berapa. Pagi-pagi pun balik kampung raya. Jadi macam sudah life dah berubah lepas nenek meninggal. So memang hari first je ada salam-salam, hari second tu semua orang haluan masing-masing. So macam tu lah. Nak tanya back tu dia soalan yang pasal beli baju raya dan nak dekat raya kan. Kalau Chinese New Year macam mana? Beli baju dan nak dekat Chinese New Year ataupun awal? Sebulan awal? Sebulan awal itu, 2 bulan awal ada lah. Dia tak boleh last minute. Last minute boleh tapi dah tak sempat dah sebab biasanya dia orang akan beli online.
Sebab kita pun sekarang online juga. Banyak kat lebih banyak kat online lah, tapi pilihan lagi banyak. You guys ada satu week pakai baju raya, baju baru ke? Tak ada? Kalau nak keluar je pakai. Kalau nak keluar kita pakai. Kita sebenarnya kita tak pakai Cheongsam pun boleh. Kalau untuk saya kan, saya jarang beli Cheongsam. Kalau saya beli, saya pakai hari tu je. Faham. Dia macam ni lah. Dia macam bawah lah. Pakai waktu tu je. Masa dah tak pakai dah. Ya, dan aku pun memang tak bawa gitu lah sebab aku malu. Malu. Tak, sebab kita disclaimer kan, malu. Kita kena vote di kelas. Sebab kita baki. Hidup kena vote. Kata seronok. Yes. Kata-kata hari ni. Vote dia kena balik. Tapi you tak ada rasa macam nak pakai Cheongsam? Ada rasa tapi harga tu Mahal. Oh, you tahu ni pakai Cheongsam? Habis tu tak pakai Cheongsam ke? Macam dress. Baju modern, dress pun ada. Oh, faham. So dia memang tak apa kalau tak pakai. Jangan wanita lah. You masih ikut ke? Masih. Saya ikut lah. Tapi abang aku sudah tak ikut. Faham. Yeah, the more older you get, the more rebel you. Yes. Okay lah. Masa kita sudah tamat, so kita Terima kasih ni. Rap, you know. Ada next Makanan? Nanti apa? Next episode guys.